Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan perkenalkan kepada korang buku yang saya akan review, iaitu Alegori Naruto, Falsafah di Sebalik Manga. Buku ni yang ditulis oleh Zamir Muhyiddin. Buku ni sebenarnya menerangkan tentang falsafah yang ditengahkan oleh Kishimoto sendiri, yang seperti yang kita tahu, anime Naruto ni adalah salah satu anime yang sangat popular untuk kanak-kanak yang lahir pada tahun 90-an. Okey, apa yang menarik tentang buku ni? Dia sebenarnya ada menerangkan banyak falsafah dan juga sejarah-sejarah di sebalik anime itu sendiri, macam mana diorang perkenalkan budaya Jepun, apa itu ninja. Dalam satu bab ni saya betul-betul yang memberi kesan kepada saya sendiri adalah bila bab 3, Naruto dan falsafah. Naruto ni adalah watak utama dalam cerita karya Kishimoto, dan Kishimoto sendiri mengetengahkan watak Naruto ni sebagai yang lemah dan lembab, dan ini adalah refleksi daripada Kishimoto itu sendiri. Dalam cerita Naruto itu sendiri, Naruto ni adalah seorang budak yang lemah dan selalu mendapat ejekan daripada orang-orang kampung itu sendiri. Tapi Naruto ni dia bercita-cita tinggi sebab dia nak orang mengakui kewujudan dia, mahu menjadi pemimpin kepada kampung itu sendiri, iaitu Hokage. Kishimoto mengetengahkan Naruto ni daripada seorang yang lemah mampu mencapai cita-cita dia. Tapi tak semudah itulah Naruto nak capai benda ni. Dia kena melalui fasa-fasa di mana dia kena berhadapan dengan beberapa ujian hidup. Yang terakhir sekali dalam bab ni, Kishimoto nak kita menjadi seperti Naruto. Walaupun diejek dan digelakkan, beliau tetap berusaha untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Dan Kishimoto sendiri, walaupun dia tak dapat untuk jadi seperti Naruto, tapi kata kunci dia adalah berusaha. Sebenarnya buku ni dia banyak menerangkan falsafah dalam dunia sebenar lah, dan memahami sifat-sifat manusia itu sendiri. Dalam buku ni sebenarnya banyak menerangkan berkaitan sifat-sifat manusia yang disampaikan melalui anime. Dan kita tahu generasi sekarang dan generasi sebelum ni banyak mengambil pengajaran daripada anime.